Kau? Apa kau nak ah? Kau. Kau apa ni? Relax lah. Kau Adam kan? Yep. Aku Adam. Bekas ketua gangster kau dulu. Tapi tu dulu. Sekarang aku dah tak buat kerja kotor tu. Aku takkan percaya selagi tak ada bukti. Ikut suka kau lah. Yang kau ni, apa pasal tidur kat sini? Dah macam homeless aku tengok. Lepas aku keluar pada grup kau tu, aku mana ada saving dah. Duit tak ada, rumah tak ada, makan minum, apa lagi? Macam ni lah Mirul. Apa kata kalau kau stay dengan aku? Tu bukan kau sudi lah. Macam? Tak nak aku still tak percaya yang kau dah berubah. Hidup di dunia cuma sementara. Tapi syurga selamanya. Terpulang dekat kau, nak percaya atau tak, apa yang aku dah cakap kau memang dah berubah. Dam, tak apa ke kalau aku still dengan kau? Ni ada bilik aku. Bilik tu bilik bujang. Lepas sikit, kecil sikit, normal lah tu. Tapi kalau kau nak mandi, bilik air ada dekat bawah. Tuan lah belakang pintu. Thanks tu. Kau ni, tak ada hal lah. Kita kena ada zaman sekolah lagi kot. Tapi macam mana kau ada terdetik nak berubah kau? Kau ingat tak? Malam last kita bergaduh tu. Aku bangun je dari pingsan. Tiba-tiba ada satu ustaz dia tunggu aku. Dah kau pergi mandi lah. Tu tolak kat belakang pintu kan. Nanti lagi kita keluar, kita pergi makan. Tak apa masak untuk kau lah. Ngam. Saya lebih tu aku tak makan ni. Aku nak mandi sekejap kan. Alhamdulillah kenyang. Thanks tu sebab tolong masakkan No hal lah. Aku betul tak kenyang lah ni. Dam, actually aku ada satu benda nak tanya kau ni sebenarnya. Apa dia? Farid apa cerita? Farid. Aku pun tak tahu lah. Tapi apa yang aku cakap dengan kau, kita kena berhati-hati. Kenapa? Sebab aku ada beritahu dia yang aku nak berbual grup ni Meroyan Mat. Kau tahu tak ada salah tahap tu, dia nak bunuh kita dua. Sebab tu aku cakap dengan kau kena berjaga. Weh, aku dah ngantuk lah. Jom naik atas situ. Aku berat dulu Dam, aku nak pinjam motor sekejap. Aku nak pergi kedai sekejap. Tu kunci ada kat belakang pintu tu. Biar lah. Aku keluar sekejap Kau ni buta. Aduh bang, minta maaf bang. Saya tak sengaja. Farid, Mirul. Hidup lagi kau rupanya. Oh, aku lupa. Kau sekarang ni duduk dengan siapa Oh, dengan Adam kan? Macam mana kau tahu? Hai, Mirul. Aku tahulah. Sebab aku ni tak bodoh macam kau. Bodoh-bodoh aku pun, at least otak aku ni aku tak kepala. Bukan macam kau, letak kat lutut. Ajar budak Oh, masih boleh lawan Kau tunggu Atau aku tombol balik. Oi, asal kau lagi? Kata nak jantan. Fight lah. Assalamualaikum. Weh, lama kau keluar? Kau pergi mana tadi? Aku pergi kedai tadi. Kau tahu tak? Tadi aku jumpa siapa tadi? Kau jumpa siapa? Aku jumpa Farid. Farid? Serius tak? Tak, masalahnya macam mana yang dia tahu aku stay dengan kau? Yang tu tak pasti. Dah, fikir lah ni.
Aku ada beli phone untuk kau ni. Nanti boleh kita main game sama-sama. Wih, beli ni mahal tu. Kau ni susah-susah je. Alah, tak susah. At least lah sikit aku nak contact kau lepas ni. Kan? Okay, terima kasih lah. Nak apa lagi sial? Aku tak tahu apa motif kau bawa balik Hero Stay dengan kau. Sebab dia kawan baik aku. Dan aku dah janji dengan dia yang aku nak berubah sama-sama dengan dia. Kau pun tahu. Berubah konon. Kau ingat Allah ampunkan dosa kau. Allah tu Maha Pengampun. Cuma kita ni dah sombong dengan dia. Kau fikir aku peduli? Kesian. Kau rasa kau dilahirkan sebagai jantan? Pakai pistol nak lawan dengan aku? Peduli apa aku? Sebelum kau mampus, ada kata-kata terakhir. Sial! Hai! Bagus sangat tadi. So, ada kata-kata terakhir. Betul juga ni. Hai, mana Adam ni? Kenapa dia send location kat aku? Aku sih dekat sana kot. Ya. Hai, mana Adam ni? Tadi dia ajak lepak kat sini. Dia rasa lokasi kat sini. Aku rasa kat sini lah kot. Sekejap. Adam. 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 Ui. Adam. Adam, kau okey tak? Adam. Bangun Adam. Adam. No. Pula Macam wangi tak main ke tu? Kau Farid, apa yang kau nak sial? Apa yang kau tak buat hati dengan kita orang, ha? Lagi aku tak dapat bunuh kau, lagi tu aku tak puas hati. Kalau kau nak jantan, kau send location sekarang. Aku datang sekarang. Bunyi macam tengah marah. Okey. Besok aku hantar kasih ikan kau. Bye. Jaga kau esok. Kau memang sial. Segala yang dah ku buat, ku mohon engkau pergi. Tiada yang tersakiti, tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Di waktu kita bertemu, berteman bulan terang di balik bangku. Ruang kosong makin rasa pilu, soal hati siapa yang tahu. Tiap saat makin terasa apabila menjelang jika kau tak ada. Harap semua baik-baik saja, banyak luka pernah ku rasa. Bertukar hari makin terbuka, bertukar rasa rindu di jiwa. Disangka mula percaya tentang cintaku, mula goyah jika ada kecewa. Bukan takdir yang makin kejam, cuma satu harus kau genggam. Luka semalam jadi pengajaran, hari berjalan jangan bawa dendam. Maaf jika kau salah, aku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap. Oi Farid, mana kau ha? Keluarlah sial. Wow. Garaknya abang ni. Dah ada dia mati ke sial?
Ajar dengan maut. Bukan dekat tangan kau lah, sial. Oh, bukan. Habis tu, macam mana Adam boleh mati? Ups, aku datang sini nak tuntut kematian kawan aku. Oh, kau still simpan lagi pistol ni? Sebab tu aku cakap, otak aku memang kat kepala. Bukan macam kau, kat lutut. Sinilah. Apa kata kita biarkan kaki dan tangan kita yang settlekan? Yang aku kuat sangat tadi. So, kau dah ready nak pergi neraka dengan Adam? Dah. Aku ingat kau dah mati. Siapa cakap aku dah mati? Hidup lagi baru ni. Merah 2 lawan 1. Kita test mana lagi kuat. Wah, you banyak kuat ah. Wah, sudah tanya tau. Bagilah Wah lihat dulu. Ah! Sial! Jam pula. Tak tahu aku guna pistol. Lemah. Mampus bersen. Dam. Dam. Okey tak? Aku cakap mak kusal sakit dah apa tu. Ah. Fighting kau tadi makin baik lah, sial. Biasa lah tu. Tapi kuat-kuat juga kan? Walaupun kena tikam. Tikam pun sakit juga bos. Jom lah pula. Tak ada. Jom. Betul lah cakap kau. Yang taubat ni buat kita macam tenang. Kau tengok lah dulu. Kita buat kerja-kerja tu dulu. Tenang sikit tu. Ha? Nasib baiklah Ustaz tu tunggu kau hari tu. Kalau tak, mesti kau dengan Farid dah makin menjadi lah. Alhamdulillah. So, kau sekarang? Apa plan kau? Aku? Maybe balik kot. Balik? Kau nak balik mana? Kan kau duduk dengan aku. Balik mana lagi? Balik Kelantan lah bos. Balik Kelantan? Sekejap. Bila masa kau ada darah Kelantan? Asal aku tak tahu tu? Yolo lah. Apa? Yang pada percaya kawan kau? Taklah. Bukan aku tak percaya. Sebab waktu aku dengan kau dulu, kau tak pernah pun cakap Kelantan dengan aku. Tu je aku Reza tu tanya. Betul ke kau ni orang Kelantan? Memanglah. Takut kau tak faham je. Itu je masalahnya. Tapi kan,
Macam mana kau boleh stay dekat sini kalau kau daripada Kelantan? Aku dari rumah sebenarnya. Dah bertahun aku tak balik. Kau tahu aku nak balik kan? Nak jumpa dengan family aku. Pasal satu, bila kau nak tolak ke sana? Aku pun tak pasti lah. Maybe bulan depan kot. Pasti aku tak ada lah kan kawan nak bergurau, nak borak semua. Alah, chill lah. Nanti aku datang sini, aku lawat kau. Aku lupa nak tanya kau. Kau nak tanya apa? Macam mana kau boleh hidup balik lah? Kan Farid yang bunuh kau ke malam tu? Maksud kau pula lawan sangat ke soalan aku tadi? Kau lupa ke? Farid tu kan, dia dah pun malam. Malam yang dia tembak aku tu, bukan kena aku pun, dia tembak batu tau tak? Kau ni kan, nasib baik kejadian tu waktu malam. Kalau tak apa? Tak, jom makan lah, apa tu? Jom. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau pergi, tiada yang tersakiti, tiada lagi bunga janji yang takkan pernah jadi. Di waktu kita bertemu, berteman bulan terang di balik bangku. Ruang kosong makin rasa pilu, soal hati siapa yang tahu. Tiap saat makin terasa apabila menjelang jika kau tak. Luas 1,300. Untuk bulan ni, kau angkat motor 1,300. Payah habis aku. Tapi, masa senyap lah. Uyo, sudah balik lah. Walah weh, tak ada kejut meh. Oh, cipeli pam-pam lah. Ayah, you hidup lagi lah. Tadilah awak tengok luka tikam Sudah mati lah. Sudah mati Assalamualaikum.